Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allah. Baik, pertama sekali terima kasih kepada IKIM FM atas jemputan yang diberikan dan juga kepada dua sahabat yang bersama dengan saya pada hari ini. Terima kasih. Baik, yang pertama sekali kalau kita lihat daripada segi tajuk tersebut, ubah diri cermin peribadi. Dia ada dua konteks di situ. Yang pertama ialah ubah diri dan yang kedua ialah tentang cermin peribadi. Maksud di situ ialah di sini perkataan ubah diri tersebut dia tidak merangkumi perubahan kepada orang lain, tapi menyeluruh ataupun khusus kepada diri kita sendiri. Baik, kalau kita lihat dari segi, saya buka dahulu dari segi terminologi ataupun dari segi perkataan ubah itu, kalau kita lihat dalam bahasa Arab dipanggil dengan perkataan taghyir, iaitu taghyir bagaimana perubahan boleh berlaku kepada diri insan. Baik, kita petik kata-kata Ibnu Ashur mengatakan bahawa taghyir itu ialah menggantikan sesuatu dengan sesuatu yang berlawanan. Kadang-kadang boleh berlaku dalam bentuk ungkapan dan juga kadang-kadang boleh berlaku dalam bentuk dalaman. Okey, maksud Ibnu Ashur yang diserangkan di sini ialah bagaimana perubahan itu ialah kita menggantikan sesuatu yang sedia ada dengan sesuatu yang lain, sesuatu yang berlawanan. Dan kemudian kadang-kadang perubahan itu boleh berlaku dalam sama ada ungkapan, sebagai contoh dia sekadar berkata nak berubah, ataupun perubahan itu boleh berlaku dalam dalaman dirinya, iaitu perubahan kepada sifatnya. Baik, paksi dalam perubahan menurut Islam semestinya kita tak boleh lari ialah perubahan yang dituntut dalam Islam ialah perubahan daripada yang negatif kepada positif. Bagaimana kalau kita lihat ayat Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Barang siapa yang mengikut jejak langkah Allah Subhanahu Wa Taala, mengikuti perintah Allah Subhanahu Wa Taala, secara automatik perubahan akan berlaku kepada diri dia, iaitu perubahan daripada sudut kegelapan, dari sudut kesesatan, dari segi amalan mungkar, akan bawa kepada perubahan ila nur, iaitu kepada cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dari segi konteks itu kita dapat faham bahawa sebenarnya perubahan yang dituntut oleh agama Islam, diseru oleh Nabi Muhammad SAW dan diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah perubahan daripada keburukan kepada kebaikan. Ya, okey, itu mukadimah tentang gambaran keseluruhan tajuk kita. Macam Ustaz katakan, perubahan itu merubah sesuatu yang daripada asal kepada sesuatu yang baru. Kalau kita nak ubah contoh pemakaian kita, tengok cermin, rambut singit, sikat, ubah semudah itu, mengubah penampilan luaran. Tetapi nak ubah dalaman itu saya kira tidak semudah itu, tapi tidaklah sesukar mana. Walaupun hakikatnya ada orang kadang-kadang berjam duduk depan cermin Ustaz nak mengubah yang singit tu, nak betulkan tu berjam makan masa. Jadi itu tamsilan kehidupan sebenarnya yang kita akan kupas hari ini bersama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ridwan dan Muhammad Yasin untuk cerita. Jom cari apa saja cara untuk merubah diri ke arah lebih baik, insya-Allah, menurut sunnatullah yang merubah kegelapan kepada cahaya. Nak cari cahaya lah ni. Mungkin Ustaz ada nak kongsikan juga, mungkin ada tips atau panduan apa yang perlu diikuti. Kalau kita tips, kalau sebelum kita pergi tips dahulu, kalau saya kongsi dahulu, kita pergi kepada apa yang disebut oleh ulama tentang faktor penghalang. Macam dia katakan tadi, duduk depan cermin kerana bergejam. Yang diubahnya muka luaran dia. Betul. Daripada gambut dia ke kanan, hari ni dia rasa nak ubah ke kiri. Itu senang ubah. Kan? Tapi apa yang disebut dengan nak ubah dalaman, yang disebut tadi itu ubah dalaman, iaitu ubah peribadi dan sifat itu. Kadang-kadang kita harus kesan dahulu apakah faktor penghalang. Iaitu Islam menggariskan atau Islam menjelaskan, kalau untuk jadikan iktibar kepada kita semua, ada beberapa faktor yang dikira sebagai penghalang kepada insan untuk berubah daripada dalamannya yang buruk kepada dalaman yang baik. Baik, kalau kita lihat yang pertama sekali ialah faktor yang menghalang insan daripada berubah ialah tidak memahami hakikat atau erti perubahan yang sebenar. Kadang-kadang dia nak berubah jadi orang yang baik, tetapi ilmunya tidak mencukupi. Dia tidak faham erti hijrah yang sebenar. Jadi apabila dia tidak faham akan erti hijrah yang sebenar, hijrah atau perubahan yang dilakukan itu tidak menepati kehendak Islam. Itu yang pertama. Dan yang kedua yang saya nak kongsi dengan sidang pendengar sekalian ialah, apa faktor kedua ialah kadang-kadang dia dah berubah, tetapi perubahan itu tiada kesungguhan. Maknanya tiada kesungguhan di situ ialah dia lakukan hari ini, besok dia kembali kepada yang asal. Dia ada kesungguhan, ataupun kesungguhan ini dipanggil, boleh kita relate ataupun kita kaitkan dengan tiada istiqamah dalam perubahan tersebut. Dan yang ketiga juga,
kalau kita lihat di antara faktor penghalang ialah meragui akan perubahan diri. Dia ragu-ragu. Kadang-kadang ragu-ragu ini boleh timbul. Kenapa saya kaitkan di sini? Kadang-kadang keraguan ini timbul apabila dia dah berubah, alhamdulillah dah baik daripada dia balik haji contohnya. Balik haji. Dah balik haji dia pun dah berubah memakai pakaian ataupun berubah dari segi penampilan, percakapan dan sebagainya, sifatnya. Tiba-tiba orang umpat. Orang cakap, ni baru balik haji awal-awal je macam ni. Jadi bila jadi begitu, panas je telinga dia. Dia rasa bahawa alamak, betul apa aku buat ni. Orang mula kata dia ni dulu macam ni, alah sekejap je ni, nanti. Jadi bila dilihat begitu, skala meragui, dia meragui akan perubahan dia. Sepatutnya dia kena kata Nabi SAW, qul amantu billah sumastaqim. Katakanlah kamu beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, sumastaqim, dan kemudian beristiqamah, berterusan dengan perkataan tersebut, jangan kita goyang-goyang dan sebagainya. Dan yang keempat ialah apa yang saya nak kongsi di sini, faktor penghalang dahulu ialah kadang-kadang kerana tu kita penting memilih faktor persekitaran. Kerana persekitaran yang tidak membantu juga boleh membantutkan perubahan diri insan dalamannya. Sebagai contoh, dia dulu kawannya sentiasa yang negatif, tapi dia dah berubah jadi positif, jadi orang yang baik, dia sifat mazmumah, lemah mudah, tapi masih ada sekitarannya kita yang negatif. Sekitarnya masih kawan-kawan dia yang macam tu juga perangainya. Habis macam mana? Bila dia begitu, akan ditarik kerana persekitaran tersebut tidak membantu. Kerana tu lepas ni kita akan pergi kepada tips yang berkesan untuk kita kongsikan, berubah bagaimana. Ada tips dia, insya-Allah kita akan kongsikan. Baik, dia macam sakit ada ubat je. Mesti dia ubat ni ialah nikul lidak, dawak, setiap apa yang sakit itu mesti ada penawar. Insya-Allah. Kejap lagi kita nantikan Ustaz Ridwan akan kongsikan satu-satu, sabar menanti, dan kita juga nak ajak sahabat-sahabat sekalian berinteraksi bersama kami dan Ustaz Ridwan untuk apa je soalan dan juga perkongsian di talian kita. Boleh 0362051500. Cara kedua, SMS type IKIM jarak soalan anda hantar ke 39111. Atau cara ketiga, like kami di Facebook, cari ikim.fm. Siapa nak kenal Ustaz Ridwan, muka dia macam mana, wajah orang muda ini, boleh juga di Facebook ikim.fm. Dah letak dah gambar kat situ. Besar Ustaz gambar. Bukan orang dia besar, gambar Ustaz. Tak apa, orang ni besar. Orang ni comel, insya-Allah. Baik, tajuk ubah diri cermin peribadi tu yang kita bincangkan untuk topik Jumaat hari ini. Okey, mungkin kita boleh korek satu dulu tips. Korek satu tips dulu boleh, tak ada masalah. Memang tips yang baik ini, satu yang baik untuk dikongsi. Jadi yang pertama sekali, apabila kita nak berubah, ini saya nak kongsi, Islam mengajar kita apabila kita nak berubah, yang pertama sekali we should reset our mind, iaitu kita memperbetulkan minda kita dahulu. Kita betulkan minda kita dahulu. Itu yang dikatakan tadi, kita kait dengan faktor masalah yang pertama, iaitu tidak memahami. Iaitu yang pertama sekali ialah kita betulkan minda kita, kenapa aku mesti berubah. Contohnya, aku dah daripada puluh-puluh tahun hidup dalam keadaan bolal, dalam keadaan sesat. Dah tiba masa kot aku nak kena berubah ni. Dah tiba masa dah aku tengok kawan aku seorang demi seorang dah pergi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau aku tak sempat bertaubat ni. Jadi pada ketika itu dia reset dia punya minda dulu, memperbetulkan minda, memahami erti hakikat perubahan yang sebenar. Yang kedua pula, kalau kita lihat antara tips yang berkesan, yang kedua ialah banyak orang yang kalau dilihat gagal dalam perubahan kerana mereka melakukan perubahan itu daripada sesuatu yang terus mendadak, yang terlalu berat. Terlalu berat. Kerana Islam mengajar kita supaya kita mulakan dengan yang mudah dahulu, yang ringan dahulu. Baik, saya buat contoh di sini untuk kita sama-sama ambil iktibar. Kalau kita lihat contohnya, hidup dia memang penuh dengan kesesatan, hidup dia penuh dengan maksiat, mulutnya tak jaga, lidah tak jaga, tangan ambil yang haram dan sebagainya. Baik, kita ambil yang mudah dahulu, yang kita ada kekuasaan. Yang kita ambil lidah, kita mulakan dengan yang ringan dahulu. Lidah kita dahulu. Hari ni kita keluar rumah, kata hari ni aku memang tak nak mengumpat lagi dah. Aku tak nak mengutuk orang lagi dah. Aku tak nak cakap keji orang lagi dah. Dan mulakan dengan yang ringan dahulu. Mulakan dengan dan kemudian membawa pada yang berat, dan kemudian bila akhir sekali perubahan tersebut akan bersifat menyeluruh. Kerana dia telah mulakan. Jadi perubahan tersebut dah biasa menjadi sesuatu yang sebati dalam diri dia. Maknanya bila dia merubah yang kenapa saya katakan lidah dahulu? Kerana Nabi SAW menyebut bahawa kena satu ketika bila Nabi SAW memegang lidah Sayyidina Ali, kufu anka hadza, iaitu jagalah engkau wahai Ali
lidah kamu ini. Jaga maknanya kerana lidah ini adalah kadang-kadang boleh jadi punca segala masalah, kekecohan, keburukan. Lidah ini sangat tajam merosakkan. Jadi kita jaga lidah kita dahulu. Ya. Dan kalau kita lihat kebanyakan di sini neraka itu dah mereka-mereka yang masuk ke sana kerana dosa lidah, ya Ustaz. Ya, betul. Okay. Kerana lidah mereka tidak dijaga. Okey, kita ada pemanggil Ustaz ya, di talian. Kita ada Ibu Yani. Okey, silakan Ibu Yani, apa soalannya? Ada soalan tu Ustaz? Kalau menurut Ibu, kalau kita ingin berubah menjadi orang yang lebih baik, kita hidup bermotivasi, mendekatkan kepada orang-orang yang soleh, dan senantiasa memohon kepada Allah agar Allah redha akan setiap apa amalan yang kita buat, dan kita senantiasa berkata pada diri kita bahwa aku nak redha Allah, aku mau redha Allah, aku mau Allah sayang kepada aku, begitu. Kalaupun di sekeliling kita tidak bersetuju dengan apa yang kita sudah lakukan, kita tidak mengharapkan redha kepada manusia, maka kita mengharapkan redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Umi, betul lah yang Ibu Yani cakap tu, yang dekat dengan orang soleh pun salah satu motivasi. Ya betul. Saya ada di sini, saya ada letakkan juga tip berkesan saya sebenarnya. Tadi pukul 2 ada sebenarnya ada beberapa tips lagi yang tapi ialah kita kongsi-kongsi sedikit. Jadi saya memang bersetuju dengan pemanggil tadi Ibu Yani. Terima kasih kepada Ibu. Jadi saya kalau kita lihat, memang kita tidak mau redha manusia, kerana redha yang hakiki itu adalah daripada milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu kalau kita lihat doa yang kita lakukan seharian, yang kita dituntut gilakkan ialah Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Yang kita minta ialah nas'aluka ridhaka ya Allah. Yang kami minta ialah keredaan-Mu, tiada yang kami inginkan selain daripada keredaan-Mu. Wal jannah, dan pengakhiran kami ialah dimasuk ke dalam syurga kamu ya Allah. Jadi itu kalau kita lihat memang betul. Dan untuk kita, kata Ibu ni tadi, kalau kita dah berubah, kita jangan lihat pandangan manusia, jangan minta redha manusia, kebenaran mereka. Kita minta redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kita titik beratkan pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kalau kita tutup mulut manusia ini, memang takkan boleh habis. Kita buat baik salah, buat buruk lagi salah pada dia. Sebab tak kena. Jadi kalau yang baiknya kita buat apa yang Allah Subhanahu Wa Taala lihat cantik, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala lihat elok, apa yang Nabi SAW seru, itu yang kita buat. Jangan kita lihat apa yang manusia nak. InsyaAllah. Berat nak menanggung itu, pedih hati nak menahannya. InsyaAllah. Norehan Ramli Hussein dari FB Facebook kata, Ustaz, apa kaitan perubahan ke arah yang lebih baik dengan mentaliti orang kita yang terbiasa dengan keadaan yang tidak benar? Jadi di situ ialah tentang mentaliti itu yang saya katakan tadi, ialah mindset, iaitu mentality, iaitu daripada mental ataupun dia punya minda dia dah diprogramkan sebegitu. Dari programkan sebegitu, sebagai contoh, na'udzubillah minazalik, dia memandang sesuatu yang tidak menutup aurat atau sesuatu yang terdedah, itu contoh, minta maaf saya katakan, sesuatu itu adalah satu yang elok, satu kebiasaan, ataupun orang panggil berpacaran-pacaran, ataupun semua ni adalah benda yang kebiasaan, lumrah. Tapi bila seorang itu tidak ada buat benda begitu, dia mengatakan berlawanan dengan mentaliti atau berlawanan dengan lumrah semula jadi. Jadi dia menuding jadi bahawa orang ini jumud atau orang ini mundur dan sebagainya. Jadi apa kaitannya? Kaitannya ialah kerana itu, kalau kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Al-Quran, Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Iaitu sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan merubah nasib ataupun apa yang berlaku kepada satu kaum itu sehingga mereka sendiri bertindak untuk mengubahnya. Jadi perubahan tersebut, kerana itu selari dengan tajuk kita hari ini, kita mulakan dengan diri kita dahulu. Kita mulakan diri kita dahulu, dan kemudian kita cari kelompok yang telah berubah. Jadi kita bersahabat dengan kelompok yang telah berubah, dan pelan-pelan secara slowly kita cuba tarik orang untuk bersama berubah dengan kita. Melihat, kita cuba melakukan satu tindakan ataupun suatu action untuk menunjukkan kepada orang bahawa perubahan inilah satu benda baik dan dituntut. Jadi bila kita dah berubah, kita berkawan dengan kelompok orang yang dah berubah atau orang yang dah berhijrah, jadi pada ketika itu, insya-Allah secara perlahan-lahan, memang perubahan ini makan masa. Nak ubah diri kita pun kalau kita lihat macam saya katakan tadi, nak ubah diri kita pun makan masa. Apatah lagi kalau kita nak ubah mentaliti masyarakat, Allahu Akbar, komuniti lagi besar. Jadi kita ubah diri kita dahulu, kemudian mula dengan kelompok kita, dan kemudian pelan-pelan kita tarik masyarakat supaya akhirnya perubahan tersebut bukan kepada kita atau di sekeliling kita, menyeluruh kepada masyarakat kita. InsyaAllah. Dan ada dalam banyak-banyak tips ataupun
poin yang Ustaz sebutkan sebentar tadi, mungkin salah satu perkara yang perlu ada jadi kita punya pendinding Ustaz ialah sikap sabar, Ustaz. Yes, kan betul. Kena sabar, kena tak boleh kadang-kadang kesan tu tak boleh dapat on the spot. Bila sabar ni cara tentang sabar, Farah Frianti ada soalan, ada satu macam cabaran lah yang dia hadapi dengan anaknya. Katanya bagaimana sikap kita, apa yang sepatutnya kita lakukan untuk menghadapi bila orang kutuk kekurangan ataupun kecacatan pada anak beliau. Katanya padahal dari awal kami dah bersabar, dan katanya puncak dia bila baru-baru ni jiran beliau sendiri memelihara ayam daging hanya 30 kaki jarak daripada rumah kami. Seolah-olah macam cabaran, ada je cabaran demi cabaran mendatang. Lepas satu macam mana nak buat, Ustaz? Jadi sebenarnya kalau sabar ini memang susah. Kenapa sabar ni kita susah? Kerana sabar ini perlukan kepada kekuatan diri insan, dalaman peribadi Muslim yang sejati, antaranya ialah mempunyai sifat sabar. Jadi apabila kita ada sifat sabar, itu adalah kerana tu Nabi SAW, baginda adalah makhluk Allah yang paling sabar sekali. Apa sahaja berlaku kepada baginda sabar. Sehingga orang manusia beri musibah kepada baginda pun cuba untuk melakukan masalah kepada baginda tetap bersabar dan memaafkan. Dan itu kalau kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Al-Quran, wasbir ala ma asabak, hendaklah kamu bersabar dengan apa musibah yang menimpa diri kamu. Kerana itu kalau nak kongsi dengan sidang pendengar ataupun yang bertanya, untuk kita bersabar, kita perlulah istiqamah dengan sifat sabar tersebut. Dan sentiasa apa yang dipanggil dengan sangka baik. Sangka baik dengan siapa? Sangka baik dengan dugaan tersebut kepada diri kita. Kita mengatakan bahawa, sebagai contoh saya selalu kongsi dalam saya punya kuliah, sebagai contoh kita katakan bahawa letak dalam diri kita, memang nampak contoh ni adalah memang mudah, tapi itu yang kita harus praktikkan. Sebagai contoh kita katakan, aku ni hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang susah nak buat pahala. Jadi kalau aku bersabar ini, di sebalik kesabaran yang aku lakukan, satu pahala aku dapat. Orang kutuk aku atau orang menghina kekurangan yang ada kepada keluarga aku atau keluarga saya, aku terima sebagai satu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan jika aku sabar, ganjaran pahala kepada aku. Senang dapat pahala pada ketika itu. Sesungguhnya ada di antara kita nanti yang dimasukkan syurga dia kerana pahala sabar yang terlalu banyak. Pahala sabar terlalu banyak. Pahala Allah Subhanahu Wa Taala itu luas. Nikmat Allah Subhanahu Wa Taala itu luas. Allah akan nak beri pahala kepada kita dalam pelbagai aspek, pelbagai cabang. Tak semestinya dalam ibadah kita semayang seharian. Kadang-kadang hanya dengan pahala sabar boleh masuk kita dalam syurga, insya-Allah. Tambah dengan pahala-pahala yang lain. Okey, baik. Kita ada seorang lagi pemanggil, Ustaz. Kita ada Badri dari Sepang. Silakan Cik Badri, soalan anda. Saya nak tanya tentang kalau kita kalau macam berubah ataupun berhijrah ni, Muslim macam ada orang dia berubah untuk dari segi bukan wajibnya. Contoh kalau semayang tu dia still tak jaga yang 5 waktu, tapi yang semayang sunat lain dia jaga. Contoh macam duha ke macam tu. Saya nak tanya pandangan Ustaz tentang macam mana perubahan yang macam mana yang lebih diutamakan, at least dari segi ibadah, adakah wajib tu dulu ataupun kita start dengan sunat dulu yang wajib ke macam mana? Itu saja. Terima kasih. Baik. Nak ubah tadi Ustaz cakapkan yang menjadi jangan ubah ni terlalu berat. Jadi betul. Jadi kadang-kadang sesuatu yang berat itu memang kita selalu lihat yang berat itu adalah yang wajib. Tapi kepada soalan saudara Badri ini, keberatan itu ataupun beban itu kita tak akan rasa kalau kita ada satu sifat yang dipanggil dan kita faham tadi, memperbetulkan minda kita, iaitu kita memahami erti perubahan yang sebenar. Antara tips yang saya nak kongsi juga salah daripadanya ialah balik pada soalan saudara Badri, terima kasih tadi. Dia mengatakan kalau kita lihat yang kita harus berubah ialah yang wajib dahulu. Kerana di akhirat kelak di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala kita akan dipersoalkan yang wajib. Kerana tu kalau solat 5 waktu kita belum cukup, kalau kita awalul ibadah, iaitu awal ibadah yang akan dihisap di akhirat kelak ialah kepada solat kita. Kalau kita tak solat dengan betul, macam mana kita nak berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi kalau kita lihat di sini, memang yang wajib itu harus didahulukan. Maknanya walaupun yang wajib itu berat, seberat mana pun kita kena lakukan. Kerana itu bukan tuntutan secara suka-suka. Itu direct tuntutan itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita lihat antara tip yang berkesan yang saya nak letak di sini ialah kerana itu antara tips yang berkesan untuk kita berubah daripada yang negatif ke positif ialah mendalami ilmu agama.
Iaitu bila kita dah dalami ilmu agama, kita faham mana yang harus aku dahulukan dan mana yang harus aku kemudiankan dalam perubahan. Bila kita dah faham begitu, kita tahu, oh sebenarnya yang aku akan hisap nanti ialah pahala-pahala wajib aku. Pahala-pahala sunat ini datang selepas itu. Jadi yang harus aku ubahkan dahulu ialah yang wajib. Utamakan yang lebih utama. Utamakan yang lebih utama, insya-Allah. Apa yang akan disoal terlebih dahulu ya. Baik. Kita nak rehat sekali ke Ustaz. Sebelum Ustaz berehat, kita tinggalkan satu soalan dulu. Untuk Ustaz fikir-fikirkan daripada Cik Nasir katanya, dia wakil je kawan dia ni. Kawan dia kata dah 20 kali kata nak cakap tentang hisap. Tadi hisap lain, hisab. Yang ni hisap berhenti merokok, nak berhenti hisap rokok katanya. Tapi dah 20 kali kata tak berhenti juga. Apa nasihat Ustaz untuk orang macam ni supaya dia kata ini kalilah nak berhenti, tapi takut-takut jadi innalillah. Allah kan? Jadi kita kongsikan dan nantikan jawapannya seketika nanti. Bismillah. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الكذب وهو باطل بني له في ربض الجنة، ومن ترك المراء وهو محق بني له في وسطها، ومن حسن خلقه بني له في أعلاها. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, sesiapa yang meninggalkan penipuan yang merupakan suatu kebatilan, nescaya dibinakan istana untuknya di persekitaran syurga. Sesiapa yang meninggalkan perbalahan sedangkan ia berada di pihak yang benar, nescaya dibinakan untuknya di pertengahan syurga. Sesiapa yang mengelokkan akhlaknya, dibinakan untuknya di tempat tertinggi di dalam syurga. Riwayat At-Tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, knowing our messenger. Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu came to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam while food had been served to him. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, "O son, come near, recite Bismillah and eat with your right hand from that portion which is in front of you." Narrated by Tirmizi. Okey, kita kembali lagi saat ini. Untuk yang mungkin baru je buka radio minit ini, anda bersama dengan Warna Pagi dan topik pagi saat ini bersama dengan Ustaz Ridwan Datuk Muhammad Yassin dengan tajuk kita ubah diri, cermin peribadi. Ya, mari kita buat cermin semula siap dan insya-Allah untuk perbaiki diri kita. Mana tahu dengan asbab waktu ini kita dengarkan ilmu ini Ustaz ya, dapatlah titik perubahan yang baik untuk kehidupan kita. Ada tips lain Ustaz? Tambah Ustaz? Ada, saya tips. Kena jawab soalan dulu tadi. Saya cuba untuk relatekan tips dengan sambil kita boleh jadi kalau kita cuba relate dengan soalan daripada saudara Cik Nasir tadi, harap Cik Nasir sihat walafiat insya-Allah. Jadi Cik Nasir dia kata dia wakilkan orang, mungkin sahabat tu segan nak tanya, tapi tak ada masalah. Jadi kalau disiap di situ Cik Nasir ataupun sidang pendengar yang dihormati sekalian, kalau kita lihat untuk berubah ini kita bukan sekadar sebutan, tapi kita perlukan dengan diikuti dengan perbuatan. Jadi kalau kita lihat ada 3 kalau kita lihat daripada segi ilmu psikologinya pun ada 3 tahapnya, levelnya. Yang pertama, kita mulakan dengan pengetahuan dahulu. Kita ketahui apa yang kita buat tu salah. Kita tahu apa yang dia buat itu buruk. Saya tak nak kata apa-apa perbuatan ini secara general untuk kita letak. Kita tahu dahulu. Dan yang kemudian turun kepada yang kedua, setelah kita mengetahui itu buruk dan itu salah, kita bawa kepada yang kedua, iaitu kita faham.
Kenapa benda tu salah? Balik kepada skop yang disebutkan tadi, ialah sebagai contoh lah, minta maaf, dia katakan skop merokok tadi, kenapa dikatakan salah ataupun kenapa dikatakan tidak elok atau buruk? Kerana dia ialah sesuatu yang memudaratkan diri. Kalau dia kata diri saya kuat, immune, tak ada masalah, saya dah buat dekat berpuluh-puluh tahun, begitu, tak ada masalah. Berapa orang yang sekeliling itu yang akhirnya dah mungkin menjadi mangsa daripada benda itu, memudaratkan diri dan memudaratkan orang lain. Jadi kalau Allah SWT menyebut wala tulku biaidikum ila tahlukah, jangan kita campakkan diri kita ini ke dalam kemusnahan. Jadi yang kita letakkan kemudaratan ke atas diri kita. Setelah kita tahu, setelah kita faham, dan kemudian kita turun pada level yang selepas itu, ialah kita harus membawa kepada pengamalan atau aplikasi di sebalik apa yang kita faham dan ketahui itu. Dah selepas itu saya tambah satu lagi, walaupun saya bukan pakar, tapi saya tambah, kita letakkan satu yang disebutnya istiqamah, iaitu kita istiqamah dengan perubahan tersebut. Baik, cara terbaik untuk kita istiqamah ialah, kalau tips yang saya nak bagi di sini, kita yang istiqamah ialah dua yang saya boleh kongsi di sini. Yang pertama ialah bergaul dengan golongan solihin. Maksud solihin di sini orang yang dah sedia berubah. Maknanya kalau dulu dia begitu, akhirnya dia berubah jadi yang baik. Jadi dia bergaul dengan orang-orang yang baik dahulu, supaya perubahan itu sebati dulu dengan diri dia, jiwa jadi kental. Dan kemudian bila dia keluar daripada kepompong tadi itu, dia boleh tahan dengan segala yang itu. Dan yang terakhir juga ialah yang saya nak kongsi, yang kita harus set ataupun selalu kita letak dalam melakukan perubahan, ialah positif dengan komen sekeliling. Kita positif dengan komen sekeliling. Maknanya apa orang kata kepada kita pun, apa orang cakap begitu pun, orang kata alah kau dah 10 kali kau buat janji nak berubah, nak berhenti. Last kali kau minta aku sebatang juga. Kan? Dah 20 kali kau cakap nak berhenti kan. Tapi akhirnya kau minta dengan aku juga. Tak. Okay, tapi kita positif. InsyaAllah kali ni aku bertaubat, InsyaAllah aku faham bahawa aku memang nak berhenti. Kita positif. Itu. Selepas itu baru kita akan datang kekentalan dalam jiwa kita untuk kita berubah. Bila cakap tentang rapat dengan orang soleh tadi Ustaz, mungkin ada persoalan daripada sahabat-sahabat kita yang bayangkan, mata saya ni Ustaz rapat je selalu dengan TV, tengok TV, program-program agama dan sebagainya. Telinga saya ni Ustaz sebelah speaker corong radio, dengarkan ilmu dan pelbagai lagi. Mungkin lah kan. Tapi adakah itu mencukupi Ustaz? Adakah memang kena perlu bergaul, kena duduk sama dengan para ustaz, asatizah salihin, ataupun cukup sekadar TV dan radio dan media mungkin? Pada pendapat saya, sebenarnya pergaulan ini penting. Kerana pergaulan ini penting. Kerana tu apabila kita dari skop dalam bentuk keluarga pun, kita harus menjaga pergaulan anak kita. Kita harus menjaga pergaulan dan kita mengetahui dengan siapa anak kita bergaul. Supaya apa? Kerana pergaulan ini, environment ini boleh mempengaruhi peribadi seorang insan itu. Kalau dia bergaul dengan orang yang na'udzubillah min zalik, kata hukama ataupun diambil, kalau kita lihat bergaul dengan orang yang membawa sampah, jual sampah dan sebagainya, akan tertempias kepada dia bau-bau yang tak elok, bau busuk. Kalau dia bergaul dengan orang yang bawa minyak wangi, bau-bau minyak wangi itu kalau tak 100% atar itu sampai kat dia pun, adalah sikit-sikit tertempias itu kan. Kalau dia hari ni jiwanya tak kuat untuk dia bergaul, jiwa dia tak kuat untuk berubah, moga-moga dengan dia bergaul dengan orang yang, sebagai contoh kita ambil skop daripada Cik Nasir tadi, dia nak berhenti merokok kan, dia nak berhenti, bukan hisap, nak berhenti hisap rokok. Cuba pada waktu rehat dia mahu mengetahui bahawa kelompok tu memang kelompok yang akan menghisap rokok, sebagai contohnya lah Jadi dia cuba pada waktu itu minta kebenaran, kata ataupun cuba untuk waktu itu dah faham orang lepas makan memang suka untuk hisap rokok, cuba untuk bukan melarikan diri, cuba untuk pindah sekejap, supaya kekentalan itu ataupun kekuatan jiwa itu dapat dibina. Kerana kalau jiwa kita dalam keadaan dhaif, baru nak berubah, orang cakap baru nak berjinak-jinak lah, orang cakap dugaan pula macam-macam. Itu yang daripada ni kejap dia pusing balik, dia U-turn. Itulah dia yang bahaya tu. U-turn roundabout pula, pusing kat situ. Saya tak jumpa jalan. Tak jumpa dia tak jumpa exit. Saya tadi selamat pusing-pusing jumpa. Nanti saya sampai kat sini dapat kita on air pagi ni tetapi Jumaat. Sekali lagi kita bersama Ustaz Ridwan Dato' Muhammad Yassin dari Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Tadi yang kita sedang bincang ialah ubah diri, cermin peribadi untuk muhasabah bersama. Di SMS tadi saya nampak Pian soalan menarik. Ada satu
berzikir. Zulizam Jalil. Ustaz, macam mana kita ni nak kekal kesabaran dan iman? Dalam solat pun kita diuji kesabaran. Betul, kita memohon pada Allah ikhlaskan hati untuk menghadapi segala ujian tu lah. Tapi masih ada bisikan-bisikan hal dunia macam riak, macam mana sebenarnya nak tinggalkan benda? Sebelum solat tu nak tinggalkan semua tu kat belakang, Ustaz. Baik, sebenarnya kepada siapa tu? Cik Zulizam. Cik Zulizam. Terima kasih atas soalan Cik Zulizam. Jadi saya kalau nak dikongsikan di sini, kalau kita lihat, kita kembali kepada persoalan mengapa Islam, agama Islam yang sempurna ini menuntut perubahan kepada diri insan ataupun kepada perubahan kepada setiap individu tersebut. Baik, antaranya ialah banyak di sini, tetapi antaranya yang paling penting sekali ialah perubahan itu penting bagi memperbaiki akhlak dan peribadi seorang Muslim. Iaitu bila akhlak dan peribadi seorang Muslim itu telah diperbaiki, dia semayang pun lillahi ta'ala. Niat dah lillahi ta'ala dah. Tapi rupanya semayang Allahu Akbar, dia nak orang tengok jubah dia berubah. Allah. Kepak-kepak mengapa-ngapa lebih sikit. Ada yang ada belakang ada hood tu kan. Dia angin tu tak kena. Jadi pada ketika itu kita berubah untuk tujuan itu. Dan selain daripada itu, tujuan Islam menganjurkan perubahan kepada insan juga ialah perubahan yang bersifat dalaman, iaitu bagi tujuan untuk membersihkan jiwa yang pertama, dan yang kedua ialah menyucikan hati insan. Maknanya sebelum insan ini setiap kali dia melakukan maksiat dan kemungkaran, kata Nabi SAW, akan jatuh satu titik hitam dalam hati dia. Titik satu maksiat, satu keburukan, satu titik hitam. Lagi maksiat, lagi celupa mulut, lagi kutuk orang, lagi keji orang, tangan buat dosa, tak semayang sebagainya, tambah titik, lalai sekali, complete lah dia jadi hitam. Kerana itu perubahan yang dilakukan dituntut oleh Islam supaya perubahan tersebut dapat menyucikan hati insan. Bila dapat menyucikan hati dia, ibadah dia akan betul, kata-kata dia akan betul, setiap apa perlakuan yang dilakukan dalam seharian akan sentiasa dalam keadaan betul. Kita rujuk firman Allah Subhanahu Wa Taala, kesabaran ini penting dalam perubahan. Dan kata dipetik juga ada kesambungan juga dengan perintah sembahyang atau perintah solat. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as-sabirin. Hendaklah kita minta pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, aku ni nak berubah. Semua orang, aku ni nak berubah. Aku memang merasakan diri aku nak berubah. Jadi waktu bila baik untuk kita berdoa ialah selepas kita sembahyang, dengan cara kita bersolat, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita lakukan segala-galanya dengan bis-sabri was-salah, iaitu dengan kesabaran. Dan harus kita letak dalam hati kita letak sebagai satu paksi atau satu tiang dalam hati kita, mengatakan innallaha ma'as-sabirin. Allah itu bersama dengan orang yang sabar. Bagi setiap kesabaran aku ini Allah lihat, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala pandu aku. Dan saya nak kongsi satu lagi, kalau gini kita selalu doa, kadang-kadang kita selalu doa, tapi tak semua yang kita faham apa doa. Kerana tu kurang khusyuk dan kurang kita dapat amalkan doa tersebut. Kalau kita selalu doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Allah dah beri hidayah kepada kita, kita minta la tuzigh qulubana, jangan tutup hati aku. Kau dah tunjuk aku jalan yang elok, ya Allah SWT. Jangan tutup hati aku, teruskan aku dalam perubahan ini. InsyaAllah. Tama-tama selepas Allah bagi hidayah, janganlah Allah balik pada keadaan yang lebih buruk macam sebelum ni. Kerana hati kita ni memang berbolak-balik. Selalulah minta pada Allah dan faham doa yang lalu kita baca, Ustaz. Itu yang penting, insyaAllah. Baik. Okey. Baik, ada seorang lagi memanggil. Silakan. Cik Said dari Kulim, Kedah. Berkenaan dengan nak minta pandangan Ustaz lah, apa masalah sebenarnya yang ada pada seorang itu sekiranya dia selalu ingat pada Allah, anda kata selalu baca Quran, sembahyang, tetapi kadang-kadang masih tertinggal sembahyang. Zikirnya kuat, dah saya ingat pada Allah, baca Quran tidak tinggal selepas sembahyang setiap kali selepas sembahyang baca Quran, tetapi kadang-kadang masih tertinggal sembahyang. Jadi apa masalah yang ada pada orang tu? Minta pandangan Ustaz lah, ataupun nasihat untuk bagaimana mengatasi masalah tu. Terima kasih Tuan Syed. Soalan Tuan Syed ni pun sama macam Cik Hafiz di Facebook, katanya untuk sahabat-sahabat yang berhijrah ni, katanya kalau nak buat ibadah-ibadah lain tu insya-Allah boleh, macam Cik Syed ceritakan tadi. Tapi bab istiqamah nak solat ni Ustaz, istiqamah mungkin ada tips yang sesuai untuk mungkin ada tips dia. Yang pertama sekali, kita kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud kita kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita
mengenal balik ataupun kita memahami balik erti perubahan kita yang pertama tadi. Dan yang kedua, kita harus istiqamah. Memang istiqamah satu benda yang susah. Kerana tu kita perlukan sokongan. Sokongan siapa sebenarnya kita perlukan selain daripada kekentalan jiwa kita? Kita perlukan sokongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana tu kita kena minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai contoh doa yang terbaik untuk kita lakukan dalam membetulkan ibadah kita, dalam kita beristiqamah dalam kita punya perubahan ataupun penghijrahan kita. Sekarang banyak orang menyebutkan tentang hijrah. Kan? Apa kata Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim menyebut tentang apa itu golongan yang berhijrah. Ialah golongan yang berhijrah, kata Nabi SAW, ialah golongan yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan yang meninggalkan larangan dia. Jadi dalam berhijrah begitu, untuk istiqamah kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa saya nak kongsi yang kita boleh amalkan ialah sebagai contoh, kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala selepas kita semayang ataupun ada waktu kelapangan hati dan keadaan khusyuk, kita doa, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika wa la taj'alna minal ghafilin. Iaitu kalau kita lihat di situ ada dua perkara yang penting di awal itu. Allahumma a'inna ala zikrika, ya Allah bantulah kami dalam mengingati Engkau. Kita minta Allah SWT bantu kita. Ya Allah, aku dah berubah ni, kenapa dah susah sangat. Dulu aku sebelum ni aku tak berubah, tak ada orang yang nak dengan aku. Dah makin berubah macam-macam pula pandangan-pandangan yang tengok-tengok aku lain macam ni kan. Aku dah baru kahwin ni, contoh macam tu. Dulu banyak ujian datang ni kahwin pun apa nama dia, tiba-tiba alhamdulillah rezeki. Bila aku dah kahwin saja macam-macam ujian pula. Kalau apa, macam-macam ujian. Minta Allah SWT, Allahumma inna ala zikri, ya Allah bantulah aku dalam mengingati Engkau. Dan yang kedua ialah bantulah aku wa syukrika, bantulah aku dalam mensyukuri setiap nikmat. Jadi bila kita ada sifat syukur, kita takkan perlukan pandangan manusia. Kita takkan perlukan sesuatu yang mungkar itu untuk menyokong kita. Kita cukup Allah Subhanahu Wa Taala sebagai kita punya penyokong kita, sebagai kita punya maula kita, iaitu kita punya pelindung kita. Dan yang terakhir sekali itu yang kita harus streskan doa kita dan khusyuk, wala taj'alna minal ghafilin, iaitu janganlah Engkau sekali jadikan kami ini atau aku ini, ya Allah, daripada golongan-golongan yang ghafil, iaitu golongan yang leka dan lalai. Kadang-kadang kenapa dia tersempang, ini saya nak kongsi, kerana dia leka dan lalai. Dia tahu benda yang dia buat salah, tapi dia, kerana tu Allah dalam Quran Allah ingatkan, wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan sekali kamu mengikut jejak langkah syaitan. Kerana jejak langkah syaitan, bisikan syaitan memang ada. Kita nak angkat takbir pun syaitan bisik, kau tadi dah angkat sembahyang ke belum? Dah terbatal ke belum? Itu dalam sembahyang. Ibadah pun boleh dibisik-bisikkan. Apatah lagi tengah buat kita nak ke kanan, ke sini, ke kiri, ke sini. Singgah kejap lah. Nak pergi masjid dah pakai wangi-wangi, cantik lah. Ini goreng pisang pula. Allahu Akbar. Itulah dia. Dah nak pergi masjid dah terus ke kanan dalam masjid dah. Sampai itu orang panggil, marilah sini. Ngetih dulu. Itu dia. Orang Melaka banyak mengetih juga. Mengetih lah dulu. Dia dah tunggu. Akhir sekali hanya mengetih, cerita pasal hal semua, dah terlepas 5 minit lagi nak isyak. Tadi nak pergi maghrib, nak soft awal. Itulah dia. Jadi kerana tu, wala taj'alna minal khafilin, ya Allah jangan jadikan aku ni orang yang khafilin, iaitu orang di kalangan orang yang leka dan lalai. Kita minta begitu. Adakah Ustaz satu persoalan tentang solat ni juga ni, nak cerita tentang motivasi solat, sebab dalam Isra' Mi'raj pun diturunkan kewajipan solat itu direct daripada Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan digambarkan macam bila solat ini adalah satu rutin, 5 kali sehari kita buat, hari-hari kita buat. Jadi kat situ mungkin pada hati kita yang leka lalai ni, kita akan rasa macam boring lah hari-hari kena buat macam tu. Macam mana nak bagi, dengan izin saya sebut lama ni, nak gambarkan satu permasalahan atau pencabaran kita. Macam mana kita nak bagi semangat tiap kali masuk solat, kita anggap inilah waktu kita nak bertemu dengan Allah. Macam mana nak naikkan semangat dan motivasi menerusi solat tu, Ustaz? Baik, semangat dan motivasi dalam kita melakukan solat ini khusus bagus kalau kita galakkan kepada bukan saja kepada orang-orang yang baru berjinak-jinak dengan solat. Dia tahu solat itu wajib, tapi banyak dah lama ditinggalkan, tapi sekarang nak mula balik kan. Bila nak mula balik, dia kena ingat bahawa temu janji dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu penting. Dating lah. Ya betul. Kalau dating biasa tak penting sangat sebenarnya. Walaupun penting segi kehidupan, Wallahu alam. Persiapannya lama tu, Ustaz. Tapi kadang-kadang itulah masalahnya. Bila insan menganggap bahawa dating atau na'udzubillah min zalik, bukan dating, maknanya pertemuan, ketemu janji dengan Allah Subhanahu Wa Taala, meeting dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni tak penting. Pemakaian dia tak betul. Dia nak jumpa kawan dia, dia sembur minyak wangi sampai satu rumah boleh bau. Belah
tangan lain, belah badan lain, belah kiri lain bau kan? Bau dia lain-lain. Tapi nak jumpa Allah, So sikat rambut kanan sekejap, kiri kejap, mana satu pun tak tahu. Tapi nak jumpa Allah Subhanahu Wa Taala, dia pakai dewa. Jadi bagaimanakah keseronokan itu nak sampai? Dan yang kedua ialah keseronokan itu akan sampai apabila insan memahami falsafah ataupun hikmah pensyariatan solat tersebut. Dia faham bahawa kata Allah dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allah menyebut inna solata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sebab kenapa solat ini diutuskan ialah untuk menjadikannya sebagai satu benteng pertahanan dalam diri manusia untuk menghentikan setiap perbuatan buruk dan keji dan perbuatan mungkar tersebut. Kalau dia faham, dia akan merasakan bahawa contoh dia nak buat satu benda yang mungkar, dia mengatakan, tak boleh, aku orang semayang, malu aku nak buat macam ni. Orang nampak tadi aku baru lepas semayang, orang tahu aku buat semayang. Kalau sekarang aku cakap benda buruk, orang kata tak payah semayang, tak apa. Jadi pada ketika itu dia akan takut dengan ibadah dia tadi, perbuatan buruk dia akan mencacatkan ibadah dia, iaitu solat tadi, menyebabkan dia ada satu inspirasi ataupun satu sumber kekuatan untuk dia terus berubah. Kerana itu memahami falsafah atau hikmah pensyariatan solat itu penting. Okey, kita nak ke Johor Bahru. Kita ada Puan Ruzi, Ustaz, tujuh talian. Okey, silakan Puan Ruzi. Silakan. Saya nak cakap mengenai dengan sembahyang. Apa ada bertanya dengan saya ni memang sembahyang di rumah lah, tak pernah ke masjid. Apabila kawan tu dia cakap sembahyang masjid, apabila dia cakap kenapa tak sembahyang masjid, dia cakap rugi, tak dapat apa tu ganjaran lebih. Habis saya cakap lah, apa yang suami saya lakukan, suami saya di masjid ramai saat waktu sembahyang di masjid, apa yang dibuat kat masjid, saya akan dapat 27 ganjaran, bahkan lebih daripada itu amalan saya. Jadi kata dia cakap, apa amalan suami saya yang lakukan, baca Quran, zikir, semua kita pun dapat sama, tapi kita pun buat juga dekat rumah kan. Jadi itulah pendapat saya. Ini apa pendapat Ustaz. Sedangkan ini suami saya keluarga Allah Subhanahu Wa Taala, maka apa amalan dia semua kita akan dapat ganjaran yang sama bagaimana para sahabat mereka lakukan dulu. Jadi itulah pendapat saya nak tanya dengan Ustaz. Terima kasih Puan Rozi. Tak pergi ke jemaah ke masjid, orang kata pula dia tu kan tak nak jemaah pun. Padahal suami pun dah tu imam masjid. Keberkatannya itu sebenarnya. Jadi sebenarnya ini pada pandangan saya lah. Sebenarnya memang betul kalau diambil daripada hadis mengatakan, kalau kita lihat di situ memang ada konteksnya, ada intipati yang begitu mengatakan, kalau kita ambil pun satu, adalul khair kafa'ilihi, barang siapa yang menunjukkan kepada kebenaran, apabila orang itu melakukan kebenaran, seolah-olah dia adalah pelaku bagi kebenaran tersebut. Memang betul kalau dia hari ini membiarkan ataupun menggalakkan suami untuk pergi, dan dia membantu suami di rumah untuk jaga anak-anak, dan suami dia berjemaah di masjid, pahala tersebut mungkin akan dikongsi. Tetapi kalau lagi afdal atau lagi baik, kalau kita ada masa kita bagi seimbang. Kita bagi seimbang. Ada masa kita betul macam ni katakan tadi, suami kita mungkin ataupun si suami imam memang dah jemaah, kan bagus kalau suami kita jemaah, kita pun bersama-sama dengan menjadi makmum. Kalau tidak dapat seharian pun kita mulakan dengan sedikit dahulu supaya nampak ada keseimbangan di situ, supaya kita bukan sahaja berkongsi pahala, tetapi kita juga sebahagian daripada pelaku pahala tersebut. Itu yang baik sebenarnya. Tengok keadaan jugalah, kalau ada kesempatan itu kan, boleh turun. Kalau ada kesempatan supaya nampak seimbang situ. Tapi kalau ada apa nama dia, batasan ataupun ada keuzuran dia, anak kecil dan sebagainya, membantu suami di rumah atau menjaga tanggungjawab isteri menjaga di rumah, itu pun pahala juga sebenarnya. Lebih dituntut untuk seorang isteri. Masya-Allah. Okey, seorang lagi pemanggil, kita ada Umi di talian. Umi menyanyi pula, kenapa? Silakan Umi. Bagaimana kita beramal lillahi ta'ala. Kita apa yang kita buat lillahi ta'ala. Ya, apa yang kita buat tu, tapi persekitaran kita tu tidak mempengaruhi kita. Persekitaran kita tu penuh dengan kejahatan. Macam mana kita nak hadapi situasi sebegitu. Tapi saya tahu benda tu kita kena sabar. Kalau orang tak baik dengan kita pun kita kena buat baik. Itu bagaimana kita nak dapat kekuatan untuk menjadi insan lebih kuat kepada Allah. Bagaimana kita harapkan dapat titik untuk kita jadi muslimah yang bertakwa, yang benar-benar bertakwa kepada Allah lah.
Okey, macam faktor luar. Faktor luar. Contoh macam ni lah Ustaz kan. Kalau macam ada mesyuarat tingkap mengumpat. Bila tak join karang kata sombong diri. Tapi itu majlis mengumpat. Tapi bila kita join kita berdapat dosa. Macam tu persekitaran itu. Persekitaran. Kerana tu memang penting sebenarnya memilih persekitaran yang baik. Saya memilih persekitaran yang baik itu penting. Kalau kita lihat dalam kisah-kisah terdahulu sahabat Nabi SAW, bila meluk Islam, mereka akan berdampingan dengan Rasulullah SAW, supaya persekitaran yang mereka ada itu ialah persekitaran Rasulullah SAW, iaitu persekitaran yang baik. Supaya bila kita dah ada persekitaran yang baik, secara automatiknya saya ulangkan sekali lagi, kita akan dapat apa yang disebut dengan pengaruh daripada persekitaran tersebut. Bila kita persekitaran yang buruk, kita akan sentiasa akan dapat keburukan. Na'udzubillah minaz zalik. Kenapa? Kerana bila kita mula berubah, macam saya kata tadi, berjinak-jinak dengan perubahan ini, hati kita dalam keadaan yang masih lembut, jadi mudah untuk bergoyang. Jadi bila kita ada persekitaran yang kuat, persekitaran yang bagus, yang positif, akan menyedut ataupun akan meliputi hati kita ini. Faktor persekitaran tersebut membuatkan hati kita ada seolah-olah ada pendinding, ada kekentalan dalam hati kita. Dan kalau kita lihat apa yang saya nak kongsi di sini, bukan tips lah, tapi menurut Imam Ghazali menyebut bahawa antara rukun bagi perubahan diri ini, di antaranya yang pertama sekali kata Imam Ghazali, rukun bagi perubahan diri ialah kita nak berubah ini, kita kalau kita lihat paksa diri buat baik dan elak buat tidak baik. Kerana kebaikan ini perlu kepada paksaan juga sebenarnya. Kita dah biasa untuk melakukan benda tu syok, maknanya benda tu best, benda tu nikmat, benda tu kita rasakan begitu. Jadi kita rasakan benda tu bagus, kenapa nak berubah? Tapi sebenarnya dituntut oleh Islam untuk kita berubah. Jadi apa kita lakukan? Peringkat awal kita perlu paksa. Don't take it easy. Jangan kita anggap benda tu remeh. Kita paksa diri kita untuk berubah. Sukar contohnya, na'udzubillah min zalik, tak sembahyang subuh. Nak bangun subuh, Allah, aku dah biasa celik-celik mata je dah terang lah. Dah syuruk dah. Syuruk pun dah lepas. Dah nak masuk duha mungkin. Dah nak masuk duha. Dan selalu ingatkan saya punya pelajar-pelajar, jangan kita celik-celik kita buat jamak juga. Tapi jamak kita bukan jamak zuhur dengan ni. Kita jamak kita ialah duha dengan subuh. Na'udzubillah, tu celingan saja. Jadi kita kena paksa. Dah biasa celik-celik mata, syuruk dah. Kita paksa diri kita. Hari ni macam mana susah pun aku kena bangun untuk sembahyang. Macam mana susah pun aku nak berhadapan dengan orang-orang ni semua yang mengutuk aku kena lakukan. Paksa diri dahulu. Itu rukun kata Imam Ghazali untuk perubahan diri. Okey, Zuraida Itnain di SMS pula. Macam mana Ustaz kalau kita nak kuatkan semangat hati untuk perubahan itu? Hati tu kan bolak-balik kan. Zikir-zikir dah, tapi tak goyah juga. Macam mana Ustaz? Goyah juga. Itulah dia sebenarnya. Kalau hati ini, kita kembali kepada yang punya hati. Kita yang punya hati ni memang hati saya milik saya, cik. Dia cakap macam tu kan. Hati saya milik saya. Suka hati saya lah nak beri pada siapa. Hati-hati. Hati-hati. Jadi hati ni, dia kata hati dia milik dia. Tidak. Yang empunya hati yang sebenar ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana. Kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala boleh berbolakkan hati kita bila masa saja. Kadang-kadang dalam keadaan begini, terbaliknya Allah boleh bolakkan dalam keadaan begini, terlentangnya. Kadang-kadang di dalam keadaan ni baik dilakukan, sebenarnya ada kecacatan dalam perbuatan tersebut. Sebagai contohnya, memang yang nampak baik untuk lakukan perbuatan, tetapi dia harus bersihkan perbuatan tersebut daripada unsur-unsur yang diharamkan Allah SWT. Memang nampak dia baik lakukan sedekah, hari-hari dia sedekah, rupanya sedekah tersebut ialah untuk riya, untuk ujub, untuk pujian. Jadi unsur-unsur begitu bersihkan dahulu daripada amal ibadah kita, dan kemudian baru hati kita akan datang keikhlasan dalam keadaan redha untuk kita lakukan perbuatan tersebut. Jadi itulah yang kita lakukan, bersihkan dahulu unsur-unsur dalam ibadah kita daripada benda-benda yang haram, dan kemudian tetapkan hati untuk kita lakukan ibadah, ikhlaskan hati, redha yang aku sebenarnya ialah manusia, aku memiliki hati aku, tetapi aku hanyalah sebagai khalifah di muka bumi, empunya sebenar ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Ikut perintah Allah, itu yang penting. Okey, mungkin di hujung-hujung ni Ustaz, apa yang boleh kita buat kesimpulan tips semua tu Ustaz dah bagi tadi dah, alhamdulillah. Mungkin kesimpulan ni tentang tajuk kita sampai penghujung untuk topik jemaah kita. Sedikit khulasa untuk tajuk ubah diri, cermin pribadi.
Jadi sebagai penutup lah sebagai satu ni sebagai satu kesimpulan conclusion yang boleh saya buat ialah kalau kita lihat kata hadis Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim menyebut man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhaful iman kama qala. Jadi dalam hadis tersebut baginda menerangkan kepada kita akan kalau kita lihat satu kemungkaran, satu keburukan itu hendaklah kita ubah. Tapi saya nak simpulkan bahawa kalau kita lihat dengan orang lain pun ada kemungkaran, harus kita ubah. Apatah lagi kalau kita lihat sebenarnya ada kemungkaran dalam diri kita. Lagilah mimbabil aula kita kena ubah. Falyughayyir itu datang dalam amal, dalam suruhan. Kalau orang lain pun kita kena ubah. Akhir sekali ubah dengan doa. Itu pun tadha'if iman. Apatah lagi hati kita berkuasa, tangan kita yang berkuasa untuk angkat, kita ada alhamdulillah kudrah untuk kita, kaki kita bergerak. Jangan kita menyempang kaki kita falyughayyir, kita hendaklah ubah perbuatan kita itu kerana kita punya kuasa. Jadi itu dia. Semoga kita dalam keadaan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dan mengikhlaskan setiap perubahan dan penghijrahan dalam diri kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.